Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa amalan ya akramal akramin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada malam ini kita masih lagi membincangkan fiqh, dan fiqh yang kita bincangkan fiqhul qulub, fiqh menjaga hati. Di sana ada sebuah kitab yang dikarang oleh seorang profesor universiti yang meringkaskan kesemua hampir kita sebut ilmu-ilmu bagaimana kita nak jaga hati kita, dan dia sebut dengan nama fiqhul qulub, fiqh menjaga hati. Fiqh ni bukan setakat ada fiqh sembahyang, ada fiqh puasa, ada fiqh zakat, tapi ada fiqh hati. Dan beliau menggariskan 10 sahaja prinsip berkenaan dengan fiqh hati. Ada 10 hukum hakam ataupun 10 guidelines berkenaan dengan fiqh hati ini. Kita bincang dalam sesi lepas, kalau masih ingat, pertama sekali prinsip berkenaan dengan fiqh hati ini ialah bagaimana kita nak jaga hati. Maka dibuat satu kaedah, kata dia, kita mandikan tubuh badan kita, bersihkan hati seumpama kita datang solat, menunaikan solat jamaah 5 waktu secara berjamaah. Itu antara. Kalau kita nak tubuh badan kita sihat, kita perlu makan makanan yang berkhasiat. Hati pun sama. Hati juga perlu kepada makanan-makanan yang sihat untuk dia sihat. Apa dia makanan hati? Istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala, kita baca Quran, kita berzikir, menyesal dosa-dosa lalu. Ini makanan hati. Sebagaimana kita meyakini kalau kita nak berjaya, tubuh badan kita kena ada ilmu pengetahuan, kena ada knowledge, kena ada ilmu pengetahuan. Kita kena pergi belajar. Hati pun sama. Kalau kita nak pastikan hati kita berjaya, hati juga perlukan kepada ilmu-ilmu hati, yang disebut dengan sebagaimana dengan kita datang belajar pada malam ni. Kita mendengar pesanan-pesanan kata-kata ulama, kita musahabatul ulama, kita duduk mendekati para ulama. Ini dia panggil cara bagaimana kita nak pastikan hati kita berjaya. Kaedah ni memudahkan kita untuk kita faham, untuk kita amalkan bagaimana kita nak jaga hati kita. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, tuan-tuan, dia beritahu kalau kita ibaratkan hati kita ni duduk dalaman, benda yang dalaman yang kita tak nampak. Kita sebut kalau fizikal dia, bandingan dia macam perut kita. Kalau perut kita, kita mesti kita tahu dan kita faham bahawa perut kita ni perlu diisi. Nak diisi dengan apa? Dengan makanan, dengan minuman yang sesuai dengan perut. Mana kita kena makan. Perut kita ni sifat dia kena makan. Bagaimana? Apa jadi kalau tiba-tiba kita tak makan? Hati tak boleh dibiarkan kosong. Bahkan menjaga hati disebut oleh para ulama lebih berat daripada kita menjaga anggota tubuh badan kita. Makan kita, perut kita perlu makan berapa kali sehari.
mungkin 3 kali, mungkin 4 kali, mungkin ada orang makan 10 kali. Hati malah lebih lagi perlu diisi dengan makanan hati. Antara makanan hati yang paling hati nina ialah sentiasa teringat kepada Allah Ta'ala. Ini makanan paling mujarab. Hati ini satu benda yang menyebabkan dia boleh meledak, catalyze dia panggil. Dia boleh meletupkan, boleh melonjakkan hidup manusia apabila dia sentiasa teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali nak ingat kepada Allah Ta'ala? Nabi SAW dalam 10 hadis menyebut Nabi istighfar. Istighfar ni maknanya ingat kepada Tuhan. Teringat, dia panggil, teringat kepada Allah Ta'ala 70 marratan fi kulli yaumin, 70 kali sehari. Nabi istighfar. Istighfar ni antara mungkin sebut astaghfirullah di mulut, tapi hati ni teringat sangat ke Allah Ta'ala. Berapa kali? 70 kali sehari. Tuan-tuan bayangkanlah, daripada pagi subuh sampai ke tidur malam tu, kalau kita bagi jam dengan 70 kali ni, berapa dalam sejam tu berapa kali Nabi teringat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa Nabi teringat kepada Allah Ta'ala? Sebab Nabi tak nak hati dibiarkan kosong, nanti masuk angin. Hati masuk angin, tuan-tuan, porak peranda hidup kita. Angin kiasan, kalau kita sebut nafsu, godaan dunia, bisikan syaitan, saing jahat, tak pasal-pasal aja isap rokok, contoh kan. Hati tidak boleh dibiarkan kosong. Hati perlu diisi selalu dengan makanan yang selayaknya dengan hati. Manusia yang membiarkan, dia panggil lock, membiarkan hati kosong, dia akan sentiasa masuk angin. Bila dia masuk angin, dia tidak mampu nak melakukan perkara-perkara yang baik. Ialah bila dah sakit perut, tuan-tuan tak makan nasi, masuk angin, sakit perut, nak buat apa pun tak boleh kan. Nak buat kerja pun tak boleh, nak pergi menyangkul pun tak boleh, nak baca buku pun tak boleh, tak boleh semua. Maka begitu juga dengan hati. Maka hati mesti diisi dengan makanan yang selayaknya dengannya dan tidak boleh dibiarkan kosong.